kena ban tu pasal apa? Pasal dia cerita pasal rumah tangga orang. Okey, kan dia viral, dia bagi rumah tangga tu kan korang kan dia ceritalah yang korang ni pula, okey, ajuran korang ni tak pump kena ban. Kenapa? Sebab dia sebutkan apa ni? Dia tak marah tapi rumah tangga tu mungkin dia rasa macam kita memberi kebencian contoh korang. Dia kena ban, dia tak merentang korang kena ban tapi dia sedih lah korang. Dia rasa macam sunyi, sepi. Tu tak ada tu korang, dia pergi Sungai Dara korang. Dia tak kena duduk diam korang. Dia tak ada kerja dah kena ban, dia pergi tengok pokok durian dengan menghayati. Lepas tu semalam kan duduk kat satu pula kan dia kata pula pintu tu kejap terbuka, kejap tutup. Buka tutup. Gitu kan seram. Kena korang, dia macam Titi ni korang, dia selalu straight. Kadang-kadang kan mungkin ada orang yang juga report pun jugalah. Ya, sunyi kan dah lama 7 hari korang rasa sunyi. Aku pun sunyi juga korang, pagi tak ada orang mengamuk. Tapi aku tak sunyi lah, hari dia mengamuk kat rumah. Korang tak nampak. Dia memang dia lahirkan korang, dia memang moody. Dia period senggugur keputihan tombong. Faham? Kita period je korang, dia tambah keputihan, tombong, period. Macam tu lah korang. Dia punya stress tu, dia punya moody tu lain macam. Dia 5 dalam 1. Kita papain 2 dalam 1, 3 dalam 1 je dia 5 dalam 1. Period, keputihan, tombong. Mana pak semua ada. Papa halilintar. Siapa kata papa tak halilintar? Aku je tahu dia halilintar ke tak. Papa halilintar korang. Tapi Mama rasa lah kan sepanjang Mama hidup 18 tahun, actually dia dah banyak kurang tau. Zaman-zaman dulu tak ada media sosial ni korang. Lagi kau merentan korang. Lagi kau merentan. Tapi mungkin faktor umur tak korang. Bila faktor umur dia makin okey. Dulu kan aku, ya Allah tuanku. Kenapa Mama sabar? Sebab korang actually korang dia dah kurang separuh daripada yang dulu. Dia dah kurang separuh dah. Dia punya baran tu dah kurang separuh daripada yang sebelum ni. Selalu Mak okey je. Bersyukur dan korang kan, ya Allah Mak bodoh aku macam tu kan korang. Kecil tak bedong. Tak tahulah benda tak bedong. Tapi aku tahu kecil minum air sirap. Sebablah jadi macam tu. Kecil-kecil bonda kata bonda tak ada nak beli susu. Jadi bagi air sirap. Itulah dia penangan air sirap. Penangan minum air sirap masa kecil tak boleh beli susu kan. Gitulah jadi dia korang. Dulu korang kan. Mama tak, masa Mama kenal-kenal, Mama tak expect lah korang bapa ni barang ke apa tau korang. Aku dengar aku tak ada kok bebel je lah. Tapi okey lah korang, dia tak adalah macam dia mulut je korang. Papa ni korang, dia mulut je. Mulut dia memang laser. Memang orang kata apa, memang laser. Dia bukan laser biasa-biasa. Tapi korang, dia adalah seseorang yang aku rasa lah seller yang boleh terima bagi hak rakyat Malaysia. Aku tak tahu lah kalau penjual lain kan, kalau kena marah korang dah tutup dah. Tapi dia lagi dia marah, lagi korang suka. Aku rasa dia je lah korang. Dia adalah orang yang boleh marah, yang direstui alam semesta. Marahan dia diterima alam semesta. Kenapa? Kalau orang lain korang dah tutup dah, korang dah boykot ni mulut. Tapi memang dia lah macam tu. Itulah hiburan. Walaupun dia merempan, korang suka. Dia direstui alam semesta. Orang kata apa? Merempan yang direstui alam semesta. Kalau orang lain merentan habis. Habis korang. Tapi kalau dia merentan, apa pun dia cakap, korang terima. Kenapa? Sebab korang tahu perangai dia macam mana kan. Dia memang macam tu korang. Dia memang sebenarnya dia lucu-lucu. Okey. Dia lucu-lucu. Dia lihat khas mungkin Buddha stress ko, banyak masalah kan. Gitulah. Ya, dia terima oleh semua makhluk. Merentan yang diterima oleh semua makhluk. Korang, dia tak suka menyanyi pun korang. Mungkin korang rasa Mama mesti dipapain. Tak korang, dia tak suka menyanyi korang. Dia korang, aku tak macam kat korang. Sepanjang aku kahwin 12 tahun, aku tak pernah pergi karaoke dengan dia. Dia tak suka karaoke pun. Dia tak suka, dia cing-cing je korang. Actually korang, dia tak suka karaoke pun. Dia tak pernah, aku tak pernah pergi karaoke dengan dia. Tak pernah. Kadang aku karaoke, aku seorang je. Kat rumah dia ada karaoke. Tapi janganlah korang, kat rumah dia ada karaoke. Tapi mungkin setahun 2 kali je aku nyanyi. Aku tak ada gang. Tak ada gang. Apa video di channel ini, boleh juga tekan butang like dan share di media sosial yang lain. Terima kasih kerana setia di sini.